Hai semua, kali ni kan saya nak share resepi kek butter sour cream tapi atas kek tu saya siram dengan lemon glaze. Rasanya masa-masa manis memang sedap gila. Korang tengok kan dia moist dan sangat gebu. Mula-mula kita buat sour cream dulu. 45 gram dairy whipping cream, setengah sudu teh cuka makan. Korang gaul-gaulkan sampai dia pekat. Kalau dah pekat macam ni kan, korang ketepikan dulu, tunggu 15 minit baru kita boleh pakai. 125 gram salted butter, 90 gram gula kasta, 1 sudu besar susu pekat. Pukulkan ke semua bahan-bahan ni sampai kembang, putih, gebu dan pucat. Kalau dah gebu pucat macam ni, baru korang boleh masukkan 3 biji kuning telur grade A. Kalau kuning telur tu habis dipukul, baru masukkan 90 gram sour cream yang kita buat di awal video tadi. Pukul lagi bagi sebati. Kalau dah sebati, baru masukkan bahan-bahan kering. 125 gram tepung naik sendiri. 15 gram susu tepung. Pukul lagi bagi sebati. Kalau dah sebati macam ni kan, kita ketepikan dulu. Tiga biji putih telur grade A, 1 sudu teh cuka makan. Pukul putih telur tu sampai soft peak. Kalau dah soft peak macam ni kan, bolehlah berhenti pukulkan putih telur tu. Kemudian, ambil sikit demi sedikit, masukkan ke dalam adunan kuning telur tadi. Saya guna teknik kaut balik untuk sebatikan kedua bahan-bahan ni. Satu adunan ni sesuai untuk loyang 6 inci macam saya tunjuk dalam video ni lah. Kalau korang nak guna loyang 8 inci, korang kena gandakan bahan-bahan ni. Saya bakar kek ni selama 45 minit, suhu 120 darjah Celsius. Saya bakar guna api atas dan bawah. Saya letak loyang di rak paling bawah sekali. Oven tu saya tak panaskan. Kek ni masak, keluar je daripada oven kan, korang terus sisip keliling loyang dan terus keluarkan kek ni daripada loyang. Korang jangan biarkan kek tu sejuk kat loyang, nanti kek tu mendap dan mengecut. Sementara nak tunggu kek ni betul-betul sejuk, jom kita buat lemon glaze-nya dulu. 100 gram gula icing, 2 sudu besar air perahan lemon. Korang sebatikan macam ni, dah pekat macam ni kan, baru boleh tuang atas kek tu. Pastikan kek tu betul-betul sejuk, baru boleh tuangkan glaze lemon ni. Atas lemon glaze tu kan, korang bolehlah hias dengan parutan kulit lemon dan putik bunga ros macam yang saya buat dalam video ni lah. Selamat mencuba semua. Semoga resepi yang saya share kali ni kan bermanfaat untuk korang semua.